O- Okey, untuk vendor ini adalah bahagian browse all event yang mana anda boleh cari mana-mana event. Dekat sini anda boleh filter juga event-event yang kena dengan anda, iaitu melalui negeri ataupun availability of event lah. Alright. So contoh anda nak join satu event di bawah Hari Sukan Negara, kan? Anda tekan saja event ni. Alright. Anda baca semua sekali information dia. Okey. Apa yang anda boleh buat, apa yang anda tak boleh buat. Dekat sini supporting document kalau anda perlu download apa-apa. Alright. Ini adalah amount deposit yang anda perlu bayar. Tengok layout dia. Okay. And then anda boleh pilih booth ni. Kalau tak ada nombor bermaksud random assignment. EO itu akan susunkan layout anda, booth anda. Tapi jika ada nombor bermaksud anda boleh pilih ataupun apply number tersebut. Okay. So anda boleh tekan proceed to check out. Alright. Masukkan nama brand anda di bahagian sini. Baca keseluruhan package anda, booth price, deposit berapa, tarikh pukul berapa sampai pukul berapa. Ini adalah booth application, tak bermaksud anda terus dapat, tapi anda adalah apply. So anda boleh buat dua jenis kaedah payment, sama ada full payment ataupun installment payment. Selalunya vendor akan make installment payment lah sebab dia dah isi credit card. So anda boleh tahu juga total berapa installment 1 ke 2. Misal kata anda fail, anda tak dapat tunaskan bayaran, amount 438 ini tidak akan dikembalikan. Okay. And then dekat sini anda boleh claim voucher anda juga. Kalau anda perasan sekarang ada early bird dekat sini, anda boleh tekan. Yang mana ada sajalah, tak semua EO keluarkan benda ni. Anda perlu bayar certain amount saja. Okay. Tekan dan anda boleh submit application. Semudah itu. Jika anda dipilih, maka anda boleh terus buat pembayaran. Tapi jika anda buat credit card, automatik anda dipilih, automatik amount tersebut deduct daripada akaun anda. Itu sahaja. Terima kasih.